Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Hakimi bin Muhammad Yusof, KID 250504013. Hari ini saya ingin membentangkan untuk assignment sejarah. Tajuk yang saya pilih adalah sahabat Umar Al-Khattab. Untuk latar belakangnya, Umar Al-Khattab merupakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling berpengaruh dalam sejarah perkembangan Islam. Beliau dilahirkan dalam kalangan masyarakat Quraisy yang terkenal dengan ketegasan, keberanian serta pegangan kuat terhadap adab jahiliyah. Umar dikenali sebagai seorang yang berperwatakan keras, berani menyuarakan pendapat dan tidak gentar menghadapi sesiapa sahaja. Sifat-sifat ini menjadikan beliau disegani, malah ditakuti oleh masyarakat Mekah pada ketika itu. Pada peringkat awal dakwah Islam, Umar Al-Khattab merupakan antara penentang paling kuat terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau melihat Islam sebagai ancaman kepada kepercayaan nenek moyang dan kestabilan sosial masyarakat Quraisy. Ketegasan Umar dalam menentang Islam menyebabkan umat Islam ditelan dan disakiti, khususnya golongannya lemah. Sikapnya yang keras ini menggambarkan betapa kuatnya penolakan masyarakat Mekah terhadap Islam pada peringkat awal penyebarannya. Namun demikian, Allah SWT menetapkan hidayah untuk Umar Al-Khattab melalui peristiwa yang bermakna. Keislaman beliau bermula dengan perubahan hati yang mendalam setelah mendengar bacaan ayat Al-Quran. Peristiwa ini bukan saja mengubah pegangan hidup Umar, malah menjadi titik tolak kepada perubahan besar dalam perjalanan dakwah Islam. Dari seorang penentang tegar, beliau bertukar menjadi pembela Islam yang setia dan berani. Setelah memeluk Islam, Umar Al-Khattab menunjukkan kesungguhan yang luar biasa dalam mempertahankan agama Islam. Keberaniannya memberi kekuatan moral kepada umat Islam yang sebelumnya beribadah secara bersembunyi-sembunyi. Dengan keislamannya, umat Islam mula menzahirkan ibadah secara terbuka tanpa rasa takut, sekaligus memperlihatkan kebangkitan Islam di Mekah. Perubahan ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh seorang pemimpin yang beriman dan berprinsip. Sekian daripada saya, Aiman Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq Haikal bin Muhammad Idris, KID 250504068. Ingin membentangkan tentang peristiwa pengislaman. Pada suatu hari, Umar keluar dengan niat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW kerana dia marah dengan perkembangan Islam. Dalam perjalanan, beliau mendapat tahu bahawa adiknya sendiri telah memeluk Islam. Apabila Umar ke rumah adiknya, beliau terdengar bacaan ayat-ayat daripada surah At-Taha. Walaupun pada mulanya marah, hatinya mula tersentuh apabila membaca ayat-ayat Al-Quran tersebut. Setelah membersihkan diri dan membaca lembaran ayat itu, beliau tersedar dengan kebenaran Islam. Akhirnya Umar pergi menemui Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya. Pengislaman Umar memberi kekuatan besar kepada umat Islam ketika itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aizat Nafiuddin bin Ahmad Nasruddin, nombor metrik KID 250504003. Saya akan menyambung kisah daripada kawan saya tadi. Baiklah, seterusnya, sumbangan Saidina Umar bin Al-Khattab kepada Islam memang sangat besar. Mula-mula sekali dari segi keberanian. Lepas beliau masuk Islam, beliau tak sembunyikan pun keislamannya. Zaman tu orang Islam ditindas, tapi Umar berani isytihar secara terbuka.
Dengan keberanian beliau, orang Islam jadi lebih yakin dan tak perlu takut lagi dengan ancaman Quraisy. Sebab tu beliau digelar Al-Faruq, iaitu orang yang membezakan antara keberanian dan kebatilan. Lepas kewafatan Abu Bakar Al-Siddiq, Umar dilantik jadi khalifah kedua. Waktu jadi pemimpin, beliau sangat tegas tapi adil. Beliau tak suka berlaku zalim walaupun sedikit. Diceritakan beliau selalu ronda waktu malam untuk tengok sendiri keadaan rakyatnya. Kalau ada orang yang susah atau lapar, beliau sendiri yang akan tolong. Itu menunjukkan betapa bertanggungjawabnya beliau sebagai pemimpin. Selain itu, zaman pemerintahan Umar juga menyaksikan perluasan wilayah Islam yang sangat besar. Wilayah Islam berkembang sampai ke Parsi, Syam dan Mesir. Ini menjadikan Islam semakin kuat dan dikenali di banyak tempat. Kemenangan itu bukan sekadar perluasan kuasa, tapi juga membuka peluang penyebaran agama Islam dengan lebih luas. Dari segi pentadbiran pula, Umar sangat tersusun. Beliau wujudkan sistem pentadbiran yang lebih teratur seperti melantik gubernur di setiap wilayah dan memastikan mereka jalankan tugas dengan adil. Beliau juga tubuhkan Baitul Mal untuk urus kewangan negara dan perkenalkan takwim hijrah sebagai sistem kiraan tahun umat Islam. Pendek kata, Saidina Umar ialah pemimpin yang berani, adil dan bijak. Sumbangan beliau bukan sahaja menguatkan Islam, malah membentuk asas pentadbiran yang kukuh untuk generasi selepasnya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Amir Hafiz bin Muhammad Al-Azim. Nombor metrik saya KID 2505-04-004. Baiklah, saya bahagian pengajaran dan saya akan teruskan kisah Umar Al-Khattab daripada kawan saya sebentar tadi. Baik, daripada kisah pengislaman Umar Al-Khattab radhiyallahu an terdapat banyak pengajaran yang boleh kita ambil. Yang pertama, hidayah Allah Subhanahu wa taala boleh datang kepada sesiapa sahaja tanpa mengira dirinya pada masa lalu. Umar yang dahulunya sangat memusuhi Islam akhirnya menjadi antara pembela Islam yang paling kuat. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran mempunyai kekuatan luar biasa sehingga mampu melembutkan hati yang keras dan membuka fikiran seseorang kepada kebenaran. Yang ketiga, keberanian adalah salah satu sifat yang sangat bernilai jika digunakan pada jalan yang benar. Selepas memulai Islam, Umar menggunakan ketegasan dan keberaniannya untuk mempertahankan agama. Yang keempat, pentingnya berfikir sebelum bertindak. Umar tidak terus bertindak mengikut kemarahannya. Sebaliknya, membaca dan memahami terlebih dahulu, lalu membuat keputusan yang mengubah hidupnya. Yang kelima pula, keimanan yang kuat mampu melahirkan seorang pemimpin yang adil dan disegani. Sebagai Umar menjadi khalifah yang sangat adil kepada rakyatnya. Kesimpulannya, kisah ini mengajar bahawa perubahan diri, keikhlasan hati dan keberanian mempertahankan keberanian mampu memberikan kesan besar bukan sahaja kepada diri sendiri, malah kepada seluruh masyarakat. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.